Nak tahu tak macam mana kita nak perkenalkan diri kita dalam bahasa Thai dengan mudah? Kalau kamu nak tahu macam mana nak sebut nama, umur dan negara dalam bahasa Thai, jom belajar sama-sama. Mulakan perkenalan diri dengan Sawadee dan tambahkan partikel kesopanan di hujung kata seperti krap bagi lelaki, kak bagi perempuan. Menjadi seperti ini. Sawadee krap, Sawadee ka. Kemudian berikan isyarat hormat Y. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, perlu guna bahasa yang sopan. Jika tidak, ia dianggap sebagai tidak sopan. Sebab itu, partikel kesopanan krap atau ka sangat penting. Jika bertemu dengan orang yang sebaya atau kawan-kawan, boleh menyapa dengan ringkas seperti Waddi krap atau Waddi ka. Atau lebih ringkas lagi, Waddi atau Waddi cha hanya digunakan oleh perempuan. Kemudian perkenalkan nama seperti Pom che bagi lelaki, Chan che bagi perempuan. Contohnya, Pom che Ali krap, nama saya Ali. Atau Chan che Amina ka, nama saya Amina. Kemudian beritahu asal dari mana atau tempat tinggal di mana. Contohnya, Pom Chan ma jak Malaysia, krap ka, saya dari Malaysia. Atau Pom Chan pen kon Malaysia, krap ka, saya orang Malaysia. Atau boleh juga guna ayat ini. Pom Chan yu ti Penang, krap ka, saya tinggal di Penang. Di video akan datang, kita akan belajar tentang nama negeri dalam Malaysia. Kemudian beritahu umur anda. Umur dalam bahasa Thai adalah ayu. Contohnya, Pom Chan ayu 25 ปี, krap ka, saya berumur 25 tahun. Tahun dalam bahasa Thai adalah pi. Kemudian beritahu pekerjaan anda. Pekerjaan dalam bahasa Thai adalah achieve. Kamu boleh cakap macam ni kalau nak beritahu apa pekerjaan anda. Pom Chan pen mo krap ka. Saya ialah seorang doktor. Atau Pom Chan nak seksa nak rong lam. Saya ialah seorang pelajar, penyanyi atau jurubahasa. Boleh juga guna ayat ini. Pom Chanทำงานเป็นหมอนักร้องล่าม Saya bekerja sebagai doktor, penyanyi atau jurubahasa. Kemudian beritahu hobi anda. Ini pilihan saja. Contohnya, ผมฉันชอบฟังเพลงครับค่ะ saya suka dengan muzik. Atau ผมฉันชอบเต้นครับค่ะ saya suka menari. Kemudian akhiri pengenalan diri dengan ucapan ringkas seperti ยินดีที่ได้รู้จักครับค่ะ gembira berkenalan dengan kamu. Atau ยินดีที่ได้พบกันครับค่ะ gembira berkenalan dengan kamu. Versi lebih formal. Atau หวังว่าจะได้เจอกันอีก harap kita dapat berjumpa lagi. Ataupun seperti ini. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ Terima kasih. Harap korang suka dengan video ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan loceng ya. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.